نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا بنور العلم يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin muslimat, hadirin sedang penonton yang senantiasa diikuti di dalam page kita. Alhamdulillah, sama-samalah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala masih jagakan kita, masih beri peluang kepada kita, masih sibukkan kita dengan apa dia tu, duk cari ilmu, mengaji Al-Quran, dengan membacanya, bertalaqi. Alhamdulillah. Dan juga yang mana sudah masuk, kita bagikan satu share, dan juga yang mana belum titam, kita titam, kita follow, kita bagi satu share. Moga-moga orang-orang yang tak pernah masuk lagi tu dapat bersama dengan kita, dapat berkongsi dengan kita, bermuzakarah dengan kita. Alhamdulillah. Jadi Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ni kita sambung kitab kita Al-Itqan ni, dan juga yang mana belum ada lagi kitab, boleh kita ambil link di atas tu, kita suai ke, kita gitai ke, hanya ingat molek jaga baik, hanya untuk nak mengaji, nak belajar tu. Alhamdulillah, kita wilah gitai. Adapun untuk nak nego ke apa tu, misal kita kata kita jual pula, ambil link kita ni pergi buat tasawuf, kita pergi jual pula. Lepas tu minta maaf dah, tu saya tu dia tak bagi macam tu. Dia tak izin macam tu. Muallif kita ni pun tak izin. Syekh Taufik Ad-Damrah ni. Hanya kalulah bagi orang nak mengaji, tak apa, kita try lah. Tu. Sebab dia tak izin lagu tu. Itu nak pergi jual pula. Pergi jual pula. Mereka tak ada nya, rakyat saya tak apa, insya-Allah kita boleh order semula.
Baik, dan juga kita akan sambung pengajian kita ni, muzakarah kita di pagi, setiap pagi ni insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin ya rabbal alamin. Kata mu'alif, kalimah yang perlu diberi penjagaan dalam bacaan menurut riwayat Imam Hafs daripada Imam Asim. Tu. Jadi kita nak apa dia? Dia nak jatuhnya masalah kalimah-kalimah yang gharib, yang payah tu. Yang perlu kena beri penjagaan iaitu apa dia? Kalimah-kalimah hak payah-payah ada Quran tu. Dia nak jatuh tu. Dalam bacaan menurut riwayat Imam Hafs di dalam bacaan riwayat Imam Hafs an Asim Imam Hafs ni riwayat Imam Hafs apa dia ialah dia panggil bacaan hak yang disandarkan kepada perawi bagi imam qiraah tu. Perawi bagi imam qiraah. Imam Hafs tu. Imam tu iaitu kena kepada bacaan hak disandarkan kepada imam qiraat. Sama ada apa dia? Sama ada 7 qiraat 7 orang nak panggil ataupun qiraat 10. Tu. Daripada Imam Asim, dia kata daripada Imam Asim. Tu. Hebatlah ni. Daripada Imam Asim. Imam Asim ni sifat dia ni baca yang perlahan kasar sedap. Sebut dalam kitab apa dia? Al-Madkhal tu. Bagi Syekh Abdul Ghafur Ali Ja'far. Dia sebut dalam kitab dia Al-Madkhal. Dia kata fakanat tilawatan mutarassilatan harishatan zata tartilan. Ulama dulu itu bacaan dia tu bacaan yang perlahan harishah kasar sedap zata tartilan dan orang panggil bertajwid, bertertil. Bacaan dia tu, bacaan Imam Asim ni. Sifat-sifat bacaan dia tu. Tu. Sebut dalam kitab Al-Madkhal melalui tariq Asy-Syatibi. Melalui tariq Asy-Syatibi. Iaitu tariq Asy-Syatibi. Tariq Syatibi. Tariq ni ialah orang panggil apa? Bacaan hak disandarkan kepada perawi bagi perawi. Itu dia. Jadi yang ketiga lah tariq ni. Lebih kelimah tariq ni. Bacaan hak sandar kepada perawi bagi perawi pula. Tu. Dan tabaqat selepasnya. Jadi orang panggil lapis pertama tu kena kepada seruk mudah-mudah. Lapis hak mula-mulanya kena kepada imam. Kena kepada imam. Imam Hafs. Mana? Dan juga lapis yang kedua tu riwayat. Kena kepada riwayat. Dan juga ketiga iaitu tariq. Yang ketiga iaitu kena kepada tariq. Tariq ni lapisan yang ketiga.
Dah. Boleh dipahami tu dah. Alhamdulillah. Habis itu. Dan juga dia worry apa dia akal satu ni, kalau siapa-siapa ada kitab tu, boleh kita pergi tengok. Maaf Ustaz khatam dah mai. Ya, baik, boleh. Sekadar lah hak boleh royak tu. Macam mana tu? Macam mana tu? Kak Safinah dia tu. Dalam kitab dia ni dia buat pesing akal satu, kelima hak je tu. Akal satu, akal dua, akal tiga, akal empat. Tu. Boleh kalau orang yang orang tua-tua tak pandai nak gitai ke, tak ada cucu, tak ada orang nak gitai ke, bawa pergi maklumat dalam chat kita ni dah. Kata nak kita tak ada duk dengar saja je ni. Boleh. Surah Yusuf. Macam mana tu? Surah Yusuf. Nanti setelah lagi dah. Setelah lagi kita baca dulu. Akal satu dia kata, yang masuk ke kitab lah. Kata mu'alif akal satunya iaitu pada mat munfasil. Pada mat munfasil dia kata akal satu ni iaitu mat munfasil. Munfasil ataupun kita duk panggil apa dia satu lagi tu, mat jaiz. Mat jaiz. Mat mufassir ni kalau ada kitab akal satu tu, dia buat taklid bawah tu. Mat mufassir ialah apabila huruf mat berada di akhir kelima huruf hamzah. Apabila huruf mat berada di akhir huruf hamzah dan awal kalimah. Ma anzala. Ma anzala. Boleh gambar dot tu. Masa apa boleh insya-Allah rahmat apa saat ni nanti kita misal tengok. Ma anzala. Ma anzala. Bismillah, tengok. Boleh cari tak tu? Ma anzala. Ni, rahmat ni. Panggil ni. Hamzah. Maknanya rahmat mak mufassir ni rahmat dengan hamzah ni duk kalimah lain-lain dah. Kalimah lain-lain. Bukan kalimah tu dah, kalimah lain-lain. Ma satu kalimah yang baik kata ni. Huruf mat berada di akhir kalimah. Tu. Bertemu dengan hamzah. Tu. Tak ada. Hamzah di awal kalimah. Ma anzal. Berikutnya. Dan dibaca wasal. Jika waqaf ia adalah mat tabi'i. Dia kata gitu. Kalau kita waqaf, kita pergi beradu, dia adalah mat tabi'i. Dia adalah mat tabi'i kalau kita pergi beradu situ tu. Kalau kita nak wasal baca kita tu pergi selalu dah tu dengan
apa dia? Mad munfasil ataupun satu laginya mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Tu. Mad tabi'i yakni apa dia? Dua harakat lah. Kalau kita nak beradu situ. Qu anfusakum tu. Tu. Mak mufassir ni dibaca dengan tawassut. Dia kata, dibaca dengan tawassut. Apa tawassut? Iaitu pertengahan. Yakni ketika wasal tu. Ketika kita nak sambung bacaan kita tu, tuan-tuan, dibaca dengan tawassut. Yakni 4 harakat. Ma anzala qu anfusakum wa ahlikum nara. 4 harakat. Dan ini 4 harakat ni. Ini hak kita baca dengan 4 harakat ni adalah pendapat yang diutamakan. Iaitu adalah pendapat yang diutamakan sebagai wajhul muqaddam. Sebagai wajhul muqaddam tu. Atau membaca dengan 5 harakat. Dia kata ataupun kita baca dengan 5 harakat. Contoh antum boleh 5. Antum. Dia 5 part ni dia boleh panggil berhampir rare. Kita nak ukur sangat tu. Dia dekat-dekat je. Dia dekat-dekat je. Tu dia. Ingat situ. Mak mufassir mengikut Tariq Syatibi ni baca 4 ataupun 5. Sebab apa? Kena baca 4 tu. Kenapa? Yang diutamakan 4 harakat bukan 5. Tu. Kerana dalam mata Syatibi sendiri kerana dalam kitab mata Syatibi kita sendiri tu, dia Tariq Syatibi ni dari mata dia sebut hanya 4 harakat. 4 harakat. Dan juga adalah di kalangan kitab-kitab hak lain hak buat syarah atas mata dia tu. Kitab-kitab hak buat syarah atas mata dia tu, muallif berpesan dah. Untuk kita nak mengikut dengan qadar 4 harakat saja. Maknanya muallif suruh kita tu turut dengan 4 harakat saja. Tu. Syarah tu orang buat syarah atas mata dia tu. Mata Imam Syatibi. 4 harakat saja. Di antara kitab-kitab suruh baca 4 harakat, mana? Kitab Sirajul Qari. Sirajul Qari bagi Imam Ibnul Qasih. Kitab yang keduanya Ghaithun Naf'i bagi As-Safaqsi, bagi Imam As-Safaqsi pun sebut lagu tu juga kena baca dengan 2 harakat. Dan juga kitab Al-Wafi bagi Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi pun lagu tu suruh baca 4 harakat juga. Dan kitab Al-Idha'ah bagi Syekh Ad-Dabba'. Tokoh-tokoh ni bagi Syekh Ad-Dabba' pun lagu tu suruh baca dengan 4 juga. Dan Nihayatul Qaul Mufid. Nihayah. Ni tinggi lagi ni. Bagi Syekh Muhammad Makki. Syekh Muhammad Makki. Tu Nihayatul Qaul sebut tu juga kena baca dengan 4. Tu.
Dan Hidayatul Qari bagi Imam Syekh Al-Marsafi. Sebab tu juga Imam Al-Marsafi pun sebut lagu tu juga. Dan apa dia mak mufassir ni kita faham dah. Satu laginya apa dia mad jaiz. Diguna dengan mak jaiz. Imam Jazari ada guna dengan mak jaiz. Tu. Dan juga Dr. Muhammad bin Abdul Aziz Aman ada sebut dalam kitab dia Al-Yusr wal Bayan fi Tajwid Quran dia. Sebut dengan mak jaiz. Sahabat-sahabat nama mak jaiz saat ni tu. Takut dia mau tanya sebab gapo boleh panggil mak jaiz. Dia mau ada orang tanya dia. Sebab gapo ustaz kita kena panggil mak jaiz? Disebut mak jaiz. Ilatnya kerana harus kita membaca dengan qadar 2 harakat. Harus kita nak baca dengan qadar 2 harakat. Bukan qiraat kita lah. Bukan apa dia tarik kita lah. Tarik lain, tarik Syatibi tidak ada 2 harakat. Tarik Syatibi ni tidak ada 2 harakat. Hanya 4 ataupun 5. Dah 4 tu banyak sebut sebagai wajah muqaddam. Tu mak munfasil. Habis itu kita pergi apa dia cepat-cepat sikit. Apa? Baru ni kita dah apa dia bahas dah baru ni tu. Tanya tu. Yang kedua dia kata mad muttasil. Mad muttasil. Yang keduanya mad muttasil. Lagu mana mad muttasil? Mad muttasil lagu kedua ada sebut. Saat ni apa dia mad mufassir saat ni kita tak baca lagi hak bracket tu. Telah berkata Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi iaitu anak murid bagi Imam Asy-Syatibi ni, Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi ni dia duk mengaji dengan Imam Asy-Syatibi kita ni. Lalu dia mengatakan bahawa guru kami dia kata iaitu kena kepada Imam Syatibi lah. Guru kami Imam Syatibi ni berpendapat bahawa mak muttasil dan mak mufasil dibaca dengan 4 harakat. Dibaca dengan 4 harakat. Itu dia anak murid dia royak ni. Lepas tu kita duk baca 2 macam mana? Kita duk ngaji 2 partner tu. Ambil mana? Kena. Tak kena. Ustaz Sang duk royak 4 apa dia? 4-5 ni. Tu. Kita ngaji dulu, dah sebut oleh kitab tu. Kitab ada sebut mak jahid ni 2 ataupun 4 ataupun ni. Bagaimana ni? Muslimin muslimat, kaedah ta'rif tajwid ni, kaedah ulama nak susung ilmu tajwid ni, dia bukan meraih satu riwayat saja. Kita ni nak buat ilmu tajwid ni, satu kitab ilmu tajwid ni, ulama nak buat satu kitab ilmu tajwid ni, dia bukanlah meraih riwayat Hafs saja, Tariq Syatibi saja. Apa dia? Riwayat Hafs saja. Dia kena meraih semua qira'. Dia kena meraih semua qiraah tu. Sebab tu kalau awal dah dia baca ni.
Qiraat kita 4. Hak 2. Hafaz pada 2. Hanya sebelah tarik tayyibah. Kalau tak silap saya dah. Sebelah tarik tayyibah. Baca 2 harakat. Boleh? Qu anfusakum. Ma anzalna. 2 harakat. Takut-takut kita pergi apa dia? Pergi bersilap. Pergi salah faham. Itu 4 harakat saja dia kata. 4 harakat saja. Mana ini sebut dalam kitab Fathul Wasid, dalam syarah Mata' Asy-Syatibi juzuk 5. Sahifah muka yang ke 329. Kita tengok sana. Fathul Wasid. Tu. Dan telah berkata lagi oleh apa dia Ibnu Al-Qasih. Ibnu Al-Qasih tu muallif bagi kitab tu lah, Sirajul Qari tu. Pek kita Sirajul Qari kat tu dah. Ambil apa dia tafa'un nama tu. Tu. Ibnu Al-Qasih dia kata menyatakan bahawa seharusnya yakni wajib. Seharusnya yakni wajib. Bukan harus itu tu. Makna wajib. Seharusnya wajib bagi mereka yang membaca Tariq Asy-Syatibiyah. Ni wajib, bukan sunat, harus ke apa dak ni. Wajib bagi orang yang ikut Tariq Syatibi mengikut nazim. Mengikut nazim. Nazim ni kena kepada Imam Syatibi lah. Tu. Ngikut tu pada Qadamat. Pada Qadamat tu ngikut hak Imam Syatibi lah. Tu. Ni ngaji Syatibi. Baca Tariq lain pula jadi cabung tak boleh lah. Dia kata bacaan 5 harakat ataupun disebut dengan fuwaid. Fuwaid kutawassut tu. Baca 5 harakat ataupun fuwaid kutawassut. 5 harakat agaklah. Adalah Tariq At-Taysir bagi Imam Amr Ad-Dani. Kot tu. Baca 5 harakat tu. Adalah bagi Tariq At-Taysir Imam Amr Ad-Dani. Bagi Imam Amr Ad-Dani 7. Tariq Taysir ni adalah kitab asal. Orang panggil yang menjadikan rojok ke bagi Imam Syatibi. Kitab asal dia. Imam Syatibi buat rojok ke tu. Kerana Imam Ad-Dani tu guru dia. Guru Imam Syatibi. Tu. Tetapi ada juga dah yang menyebut 4 ataupun 5. Tapi yang kuat tu 4 harakat lah. 4 harakat. Itu dia. 4 harakat iaitu habis itu maka kalimah yang kedua dia kata kedua mad muttasil. Mad muttasil. Mad muttasil kita reti dah tu. Ialah apabila huruf ma dan huruf hamzah berada dalam satu kalimah. Huruf mad dengan huruf hamzah tu dia berada dalam satu kalimah. Duduk dalam kalimah tu lah, bukan dalam kalimah lain-lain tak. Tu dia mana? Jaa idza jaa syaa tu. Su si kata lagi lah. Hamzah dengan haraf mad duduk kalimah tu lah. Tu mudah-mudah. Tu dia.
dibaca dengan tawassuk juga. Nah, mak muttasil ni jadi kita dibaca dengan tawassuk juga. Pertengahan 4 harakat. Pertengahan 4 harakat. Dan ini adalah pendapat yang diutamakan. Ini adalah pendapat yang diutamakan. Wajhul muqaddam. Wajah utama lah ni. Atau membaca dengan 5 harakat. Ataupun kita nak baca dengan 5. Tetapi tarik apa dia? Wajah muqaddamnya 4 dah. Dan juga tuan-tuan kita jangan silap faham. Tak mau kata baca 5 rakaat tak itu pula baca 4 ni lah wajah muqaddamnya ni. Boleh pahala banyak. Misal kita kata jangan ada tafsir lagu tu. Itu salah faham tu. Salah faham tu. Kita tak boleh nak tafsir kata baca 5 boleh pahala banyak, 4 sikit. Bukan serupa je. Serupa je. Ha antum tu. Ha Pak ataupun 5. Kelimah yang ketiga ni saja baca cepat-cepat, tak ada main dalam ke apa dak sepah hari tu dak lah. Tak ada main dalam dak lah. Sebenarnya kalau kita nak apa dia sepengamat mufassir tu dia tubik 2 pula tu. Dia panggil bentuk apa dia infisal dia tu. Bentuk cerai dia tu. Dia ada infisal apa dia hakiki, infisal majaz hukmi. Nanti semula tu. Baik, kalimah yang ketiga. Kalimah yang ketiga iaitu kalimah ad-dallin. Kalimah ad-dallin. Dan yang seumpama dengannya, dengan ad-dallin. Dallun. Ad-dallun. Kalimah serupa dengan ya. Dallun. Tu. Geno perlu dibezakan. Dia kata perlu dibezakan sebutan huruf dad. Perlu dibeza dengan huruf dha. Dengan huruf dha. Jangan tukar situ. Kena beza situ tu. Kerana apa? Kerana kedua-dua huruf tersebut tu berbeza dari sudut makhraj dan juga sifat. Kerana dua-dua huruf tersebut tu beza di antara makhrajnya sifat. Tak serupa tu, beza tu. Tu ba banyak dah orang duk silap. Orang duk tukar kadang-kadang wala bolin. Muka payah. Makhraj dha ni payah. Pakat maklum belaka lah. Ada dalam hadis Nabi pun itu tu ana afsahu man nataqa bid-dad. Akulah yang fasih, yang comel, yang jelas bagi orang-orang yang baca dengan huruf dha tu. Ana afsahu man nataqa bid-dad. Muka payah makhraj dha ni. Dad hafatul lisan. Ni lidah kita ni, misal lidah ni ada tepi ni. Tepi lidah kita ni. Tepi le kanan le kiri, lah. Diserta dengan gigi ladras, gigi geraham dia panggil ladras ni, gigi geraham ni. Ni lagi ni gigi kot ni, bini misal. Tak le kiri mudah. Kita ambil lidah kita ni, kita le kiri, serta le kiri. Mudah.
Aisara au yumnaha wala mana ada dalam matan Jazari dah. Wadadu min hafatihi idh waliya nadrasa min aisara au yumnaha. Kita lek kiri tu paling mudah. Dia kata letak lek kanan tu payah sikit. Lidah kita nak pergi sentuh lek kanan tu payah sikit. Wala hak tu duk jadi tak ada kena muncung mulut tak ada kena muncung mulut. Ada kok di kadang-kadang orang baca huruf dengan dal mufakhamah. Waladdo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdo. Waladdolin. Do tu jadi ni ujung lidah kita ni pergi satu dengan langit, langit muqaddimatul hanak. Jadi dalam mufakhamah waladdo. Do tak serupa je dengan suara molek. Waladdo dengan waladdo. Halai tu. Ni mungkin muallif kita ni Syekh Taufik dia sebut kalimah ni berlaku dah moja tu. Kuk kita ke apa ataupun sewaktu anak murid dia baca dengan dia. Sebab kitab ni nak hasil sebuah kitab ni hanya yang ambil kelimah-kelimah hak di kalangan anak murid yang ada ngaji-ngajar tu. Dia jemput mereka tu. Hak nampak anak murid yang baca tak boleh. Dia jemput sah kelimah ni. Sini tak boleh weh. Dia baca tak boleh sini, dia jemput besar. Dha ni kemungkinan dia baca dengan dal ke. Wala doling besar. Barangkali lagu tu. Tu. Nampak? Langilah kita baca dengan dal mufakhamah. Da waladolin. Waladdo. Ujung kita tepuh dengan apa dia tu. Gigi kita ni ladras. Gehe. Waladdo ni gigi setuh tepi ni. Tu. Dia kena ada alat dia tak apa ni. Alat-alat gigi, alat-alat lidah apa. Ada mu buat camlang ni dah. Kita ada gotu dia mudah ataupun ramal ko. Dha lain tu. Dha lain. Boleh beza situ. Takut pergi baca dengan waladh. Ya ada tu. Waladhdallin. Tu. Dia kata apa dia tu? Makhraj. Ya dha ni yang mula timbulnya masalah dha ni. Pada kurung yang ke apa? Yang keempat Yang keempat. Belum pada ni, dua-dua hari tu apa? Tu. Sahabat nak mengaji dengan Rasulullah SAW. Mengaji tidak ada penyakit pun lagi. Mari belakang-belakangnya mari. Nak Quran pun mula apa orang panggil? Mula tersebar luah. Mari kepada pak kita ni. Membawa kepada lahjah tak jadi Arab. Jadi Jawi, kita kecil Jawi. Lahjah kita tu jadi Jawi. Maka tu dah pergi berlaku tu sebut dha tak molek. Ya kaedah ya apa dia sebut molek ni ya kena mengaji dah. Hak tak sebut tak molek tu kemungkinan barangkali dah saya bagi saya dah tu saya fikir kata tak ngaji dah. Ya apa-apa hak tak boleh ni kalau nak boleh je ya kena dengan usaha dengan mengaji kau nak dengar saja tu ya tak boleh dengan apa dia dengan dipraktikkan oleh tu guru tu
Tu. Tak apa, tu je, kaedah je. Bagi orang hak payah, iaitu orang hak tak ngaji tu. Adapun orang hak mudah. Orang apa dia, orang hak ngaji tak payah bagi dia. Dia mudahnya bagi dia orang hak ngaji tu. Tu dia. Yang mudah ya. Hak payah tu orang tak ngaji tu. Wasa payah wasa tak apa malah. Ngaji nama tahu. Muttasi mufasi dhalin. Apa? Tu. Tu. Habis itu makhraj lain. Dha lain. Dha lain. Tu. Ia berbeza dari makhraj juga segala sifat dia tu. Dan juga kelimah seterusnya kelimah. Nanti kita sambung isyak apa. Pagi ni saya ada kelas pula insya-Allah. Ada kelas pula pagi ni. Ayati sib'id la ta'manna an bab naiแล้วก็อ่านได้กี่แบบคะpada surah Yusuf baca dengan ismam boleh surah Yusuf mana qalu ya abana malaka la ta'manna mucung mulut ismam ta'manna dengar dulu boleh cara pertamanya kita dengar dulu qalu ya abana malaka la ta'manna mucung mulut ta'manna ataupun satu lagi apa ikhtilas ikhtilas baca dengan ikhtilas. Satu lagi ta'manuna boleh juga ta'manuna nu tu ta'manuna tu nu tu kita misal 1/3 misal rakaat nak sepenuhnya 3 dah kita buat apa dia kita buat 2 tinggal ada sa je ta'manuna hak tu dia tak orang dengan orang tepi tak dengar lah tu nu tu la ta'manu kalau derah tu jadi itmam pula ni dengar untuk telinga jadi sendiri ya ataupun orang duk berhampir dengan ya tepi-tepi dekat-dekat dengan ya tu dengar la ta'manna tu adapun ismam ni kita isyarat mucung ke mulut kita selepas daripada kita menyempurna dengung hak ni tu qalu ya abana malaka la ta'manna boleh lihat tengoklah tu tu dah habis itu baik kemudian kita beradu sini dulu insya-Allah kita apa dia sambung pula isyak ni pun saya ada kelas agak pagi ni ni nak masuk ke 7 baik untuk hari ni dah setakat ni saja dan juga insya-Allah kita sambung pula isyak wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad wa rabbi sallallahu alaihi wasallam.